Hai, bersama dengan Azman Movie. Hari ni Azman Movie duduk ronda-ronda lah di atas ban di tengah bendang ni. Lepas tu terjumpa apa tu, traktor tu. Apa traktor kubota. Traktor dua tayar tu kan, traktor tangan ke apa tu. Tengok tenggelam ke. Nampak tayar, nampak dia punya tangki minyak lah. Nampak tak? Lepas tu dia punya belakang tu ada tenggiling. Lepas tu apa dia punya belakang lagi. Nampak macam mencabar jugalah. Dia punya tayar pun nampak sebelah je, lagi sebelah tak nampak. Memang dalam tan tu. Nampak tak? Okey, terima kasih juga tau yang klik video ni, yang tengok video ni, yang tengok video-video yang dah lepas pun terima kasih juga tau. Terima kasih banyak-banyak. Jadi saya terjumpa dekat kubota tu. Jadi jom kita pergi tengok dekat sikit lagi lah. Okey, tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Narameng koleksi video yang saya buat, produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Ataupun nak tengok aksi-aksi menarik, mesin padi lekat, traktor lekat, boleh tengok di bawah. Boleh tekan dekat Azman Movie, boleh tengok koleksi-koleksi video yang ada. Okey, jom kita pergi tengok lagi dekat lah. Dia macam lekat tepi pokok pisang macam ni, lekat tepi batas ban macam ni lah. Ni ban dah parit buang, parit ayak masuk apa ni kan. Parit V, parit ayak masuk. Ni batas ban. Ni parit ayak masuk. Lepas tu ada pokok pisang di tepi tu. Lepas tu dia lekat kan tu. Nampak tak? Saya zoom Okey, kita pergi tengok lagi dekat ni. Ada titi sikit, titi batang kayu ni kan. Okay, dia lekat di tepi penyuruh macam ni lah. Ni dia ada pokok pisang apa sana ni. Ni tang penyuruh tepi ni. Lepas tu dia nak corner balik kan. Tapi tang ni dalam. Video nampak dia punya tangki ayak saja tau. Bukan tangki ayak. Dia punya tangki ayak ke? Tangki ayak pun nampak. Lepas tu tangki minyak. Lepas tu tayar sebelah sana. Tayar sebelah sini tak nampak. Lepas tu yang tu ada lagi. Lepas tu ada punya ni lah, tenggiling yang putak belakang tu kan. Lepas tu ada dia punya badai ke apa tu. Kayu papan apa tu. Lepas tu sini ada kayu tanda. Ada kayu tanda ni, yang panjang macam ni kan. Lepas tu di tepi ni pun ada lagi kayu. Tak tahu lah dia nak tarik pakai apa. Ni ada bekas tali ni. Ada bekas tali. Mungkin dia nak tarik dah ni. Dia nak tarik ke depan kan. Tapi tak tahu macam mana. Okay, kita nampak tu, dia tenggelam terung tu. Dia punya tali beltin nampak tak? Nampak sikit kan, nampak separuh. Jadi kalau start pun tak boleh sebab dia kena ayak. Jadi dia akan miss ataupun lincin lah. Okay, tayar nampak, tayar besi dia. Tayar besi dia nampak. Okay. Tapi tak tahu dalam tu kat mana ni. Dalam juga kot ni, dalam juga. Okay, kita tengok dalam juga. Sebab dia tak nampak apa dah. Traktor dua tayar lah. Traktor tangan dua tayar ni. Dia kubota ke apa ni. Apa jenama ke kita pun tak tahu lah. Dia punya jenama apa. Tapi memang traktor dua tayar lah. Traktor tangan dua tayar. Okay, memang lekat sangat mencabar ni. Tak nampak apa dah. Kira dia punya exhaust pun dah tutup dengan tong tu. Tu belakang tu tak tahu benda apa nampak sikit je. Memang kubang ni dalam. Memang kubang ni dalam. Dia mungkin nak putar petak ni kot. Petak ni memang mungkin dalam sikit kot petak ni. Lepas tu belakang tu ada lagi. Okay. Petak ni memang dalam lah. Sehingga nampak macam tu saja. Tapi tak tahu lah nak tarik pakai apa. Ni tengok ada tali dah. Tengok ni ada tali dah. Tak tahu nak tarik pakai apa. Kira mencabar jugalah. Jadi kita tunggu tengok dulu. Tengok macam mana. Kalau saya terjumpa waktu mereka tengah selamatkan traktor tangan dua roda ni, kita tengok macam mana mereka buat naik. Tapi rasa boleh tarik kot. Tapi memang tayar sebelah tak nampak. Duduk dalam kubang lubang. Nampak ayak je. Nampak sebelah sikit ni je tayar. Okey, itu sajalah untuk video kali ni. Okey, traktor tangan dua tayar lekat dalam kubang di tepi bendang ni. Ni tengok pokok pisang pun dah. Di tepi penyuruh pun ni. Okey, tak apalah. Kita tengok waktu mereka nak tarik nanti. Okey, ataupun kalau tak ada pun, itu sajalah untuk video kali ni. Terima kasih yang tengok video ni. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Tak tengok lagi video sebelum ni, boleh tekan dekat bawah ni ataupun dekat atas ni. Saya sediakan link playlist Narameng koleksi video produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Juga ada lagi video-video aksi-aksi menarik, traktor lekat, mesin padi lekat, kubota lekat pada ni. Macam ni, tengok kubota lekat. Dia lekat dah lah. Waktu dia lekat tu tak ada lah. Okey, terima kasih menonton. Jumpa lagi video yang lain pula. Bye bye.